Bila nipis, bila tarkik, sifat utamanya adalah istifal. Sifatnya adalah istifal. Istifal ni apa? Istifal ni, okey, pangkal lidah kita terletak kat bawah. Pangkal lidah kita terletak. Dia tak naik. Okay, duduk pada kedudukan asal. Okey, dia terletak pangkal lidah. Okey. Lepas tu, okey, bila istifal, kita kena tahu pasangan kepada istifal dia adalah infitah. Mana-mana sahaja istifal dia confirm infitah. Mana-mana istifal dia confirm infitah. Ni geng dia lah, pasangan regu. Pasangan regu dia. Istifal je infitah. Istifal pangkal lidah terletak, infitah tak ada lekuk pada tengah lidah. Ataupun lidah kita di atas saja. Bila istifal, bila pangkal lidah terletak, tengah lidah tak ada lekuk. Okey. Lepas tu, dia ada apa? Dia ada hams. Ada angin yang keluar. Ada rakhawah, suara mengalir. Suara mengalir ni hasil daripada apa? Hasil daripada hujung lidah dia mendekat dengan hujung gigi atas. Yang menyebabkan suara kita dapat mengalir. Okey. Boleh? Okey tuan-tuan. Kita sebut tadi beberapa sifat dia lah. Cuma untuk rakhawah,